西沙勒议员在国会说，首相和媒体部长让国家受损。乌鲁冷月议员立刻要求解释，他却答不上来。36.6 tadi Pak Salah ada menyebutkan soal berkaitan dengan Menteri MITI dan juga Perdana Menteri yang merugikan negara. Jadi kalau boleh saya nak penjelasan daripada Pak Salah. Maksud yang disebutkan tadi itu Perdana Menteri dan juga Menteri MITI yang merugikan negara. Kalau boleh saya nakkan penjelasan daripada Pak Salah. Dan soal berkaitan dengan ART itu pagi tadi dah dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi dalam PMQT. Soal berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung di Amerika Syarikat itu telah dijawab. Jadi sepatutnya tak perlu diulang lagi dah persoalan berkaitan dengan perkara yang telah dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada pagi tadi. Cuma saya nakkan penjelasan soal berkaitan dengan disebutkan tadi itu Perdana Menteri dan juga Menteri MITI menyebabkan negara rugi. Terima kasih Datuk Speaker。当乌鲁冷月议员发出疑问时，巴西沙勒议员说：“让我先继续读稿。”即使副议长提问巴西沙勒要不要先解释一下，他还是说不需要。Ini merupakan satu fitnah, Speaker, kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Perdana Menteri dan juga Menteri MITI ni, dia sebut tadi tu dengan jelas. Saya minta dia jawab dulu penjelasan daripada Pak Salah ni. Ini peraturan tetap. Pak Salah nak buat penjelasan dulu? Tak perlu. Saya ingin teruskan perbahasan saya. Boleh kata baik, rundingan terbaik apa yang kita kita membayar hampir 2 kali ganda berbanding dengan negara jiran. Kena Yang Berhormat, sila duduk. Pak Salah, sila buat penjelasan dahulu. Apa yang perlu saya jelaskan? Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Hulu Langat? Tentang apa? Macam mana apa yang disebut pun dia tak tahu ni. Dia setakat baca tag je ni. Tag ni pun tak tahu siapa yang buat tu tag tu. Tak, saya kata tadi saya Pak Salah sebut Perdana Menteri dan juga Menteri MITI sangkaan jahat merugikan negara. Apa dia yang Perdana Menteri dan juga Menteri MITI ni yang merugikan negara? Yang itu yang kita nakkan penjelasan. Kalau tidak, ini merupakan satu fitnah dan kita minta supaya tarik balik. Puan Yang di-Pertua, Perdana Menteri dan Menteri MITI telah membuat satu keputusan awal sebelum Amerika Mahkamah Agung menyatakan bahawa 10% tentang ini tadi. 30 bila tak tahu jangan sebut. 36 kalau disebutkan merugikan, butiran mana yang rugi, syarikat GLC mana yang rugi, syarikat mana yang rugi, kementerian mana yang rugi, apa rugi dan berapa ruginya. Ahli-ahli Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat, sila duduk dulu. Yang Berhormat Pak Salah, hari ini kita adalah perbahasan untuk laporan Ketua Audit Negara dan ini tak ada berkaitan. Jadi saya rasa pun tak perlu bahas lagi kerana masa pun sudah tamat. Jadi Yang Berhormat Pak Salah, sila duduk. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Permatan Pau. Speaker, saya nak minta dia minta maaf Speaker dan dia tarik kenyataan dia tadi tu. Saya nak minta dia tarik. Tak, sebab itu merupakan satu fitnah. Saya nak minta dia tarik balik, Speaker. Tak, kalau tak tarik balik. Itu tarik balik. Perdana Menteri dah jawab pagi tadi. Perdana Menteri dah jawab pagi tadi. Tarik balik. Ini merupakan Cukuplah. Cukup Yang Berhormat. 结局只有一句话，他说了很多，却解释不了自己说了什么。